Rumah cantik. Rumah dia buat daripada tahun 1980 something lah. Rumah lama. Tapi mancun. Tengok di 12 orang tadi. Cuba cakap abang Saleh tu. Di. Berapa jam sekarang? 12 tepat. 26 minit. Okey. Berapa jam? Aku tahu jalan. Apa ni? Ni 58 minit. Alah, belum 1 jam lagi. Aku tak boleh matikan semua tak payah. Tak boleh. Biar tu jalan terus. Jalan terus ni. Cepat kan? Ni kejap lagi aku tu nak jalan satu-satu. Aku nak jalan. Baru 3 rian. Baru tinggal ya? Baru tinggal ada apa? Nanti keluar ke sini nanti. Cuma beg, dompet bawa. Pada sudah. Sekejap kan kau dengar apa betul kan? Kenapa? Gelap. Gelap. Bateri tu tahan. Bateri tu tahan. Yang kat Izal. Tidur getah. Suruh kita. Bang Jal, thank you share bang. Siapa share ni? Bang Jai, mantap bang. Mantap. Banjar masuk apa yang? Dia pecah. Okay bang, ni mana pula lagu Lek Mayang Pocong-Pocong dia? Pocong-Pocong hujung ramai beratur dekat tempat depan ni yang. Terima kasih. Jangan ni buat perangai bukan-bukan lah. Okay, terima kasih mana yang share tu, Abang Jai tu, terima kasih. Mana yang sebelum ni pun dah share pun, terima kasih juga. So, kita nak tunjuk kat korang tempat yang kita pergi ni. Banglo Malam Terlarang. Satu lain sikit lah. Ya. Ni aku rasa lain sikit. Tapi tempat ni something tau. Hidup. Nafas aku macam tak sampai tu. Sini aku rasa lain sikit. Daripada tempat yang banyak-banyak kita masuk ke sini lah lain. Dah rasa lah. Padahal open space tu. Waalaikumsalam bang. Nak tahu sebab apa? Nah. Budak ni dia. Kita buat budak. Memang dah kacau. Itu dia kapan sebenarnya? Lama buat. Tak boleh ni. Aku pun goyang. Aduh. Aku yang tak tap screen sampai 2 phone pun tak cakap terima kasih pun. Min dah boleh tadi Min aku cakap terima kasih, aku pay jap tekak dengan orang. Okay, terima kasih mana yang follow tu, Nurfiza. Okay, kejap lagi kita masuk lah kan. 14 nak masuk weh. Masuk ke? Abang Saleh tanya. Masuk. Tak dah lagi ada lah 20, 17 lah. 15. 15. Cepat-cepat lagi 5. Lagi 5 kita pusing. Lagi 5 kita pusing terus lah geng. Statik kan 20. Okay. Minum air je tak susu. Cepat-cepat. Abang. Kejap lagi kan saya nak pergi ronda-ronda. 16, okey cuma naik lagi. 16, 15 dah. Entah berapa mulut member cakap terima kasih ya. Itulah pasal. Malam bang, bukan kembang. Ni lokasi kat Banglo Malam Terlarang. Turun lah 12. Tunggu ni. Belum masuk gini dia tak sini. Ada dengar dia? Hicap tu. Betul. Ya, kejap. 9. Baru dia. 9. Balik lah. Video apa? Terbalik. Ya, aku tengok video tak? Aku tak tahu video apa. Sekejap Weh, 13,000.
Hutan tu. Ni. Ni Macam jalan ni. tasik. Oh, tasik. Tasik dah kering. Oh. Macam kolam ikan lah. Oh, tempat dia. Tempat ni tu. View 10 dah. Okey, jom. Ya. Okey. Macam ni. Sedap. Tak ada apa kot. Jalan. Jalan geng. Macam ni lah. Aku bawa korang jalan. Kita bawa dia tinjau. Second trip ke, 2 trip ke, tak kisah. Yang penting aku bawa. Okay. Mana yang ada tak screen dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa je tak rasa suasana. Okay. Kita bawa korang tinjau Tengok bawah. Okay, kawasan dia reput sikit tau. So kita tunjuk first. Kita tunjuk yang bilik pertama. Okay, ni bilik geng Ni bilik. Tu ada katil, ada almari. Ni apa, toilet? Oh bukan, tempat cuci tangan. Oh, sekarang. Dia tunggu tu ni. Di bawah jangan, bawah sini baju pecah. Kita tengok. Buka je. Okey geng. Tunggu belakang. Ni tembok belakang. Ni bilik air. Keluar terus. Jaga. Okey. Ni kira macam kolam kecil lah. Ni, tengok body jap, jangan tengok belah. Okey geng, aku nak tunjuk korang something Sebelah Panjang sikit. Sebelah kubur geng. Sebelah kubur Okey, sebelah kubur. Tak seram je, live baru nak mula. Keluarkan ni. Dia masuk tempat tu juga. Dia masuk tempat tu juga. Ni mati ni. Mati. 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 Dia boleh masuk tapi kita naik sana balik. Oh, boleh. Keluar boleh. Pintu tutup balik Pintu. Tutup. Okey, tadi jangan keluar. Ni. Okey. So ni lah dia punya vibe malam dia ni dia punya vibe malam dia. Terima kasih bang. Al-Fatihah, terima kasih. Ni dia punya vibe malam. Untuk korang yang nak tengok dudak-dudak yang tu aku. Polisi apa tadi? Tahu. Terima kasih Abang Yuzairi. Apa tu ibu apa? Okey. Ni pokok. Dia tu. Apa tu atas? Apa tu atas? Mana ada apa bang? Tak ada apa bang. Bahagian bawah. Okey, so nak beritahu kita sekarang ada dekat Banglo Malam Terlarang geng. Banglo Malam Terlarang. Oh, gigi pecah. Gitu. Siapa yang tengok tu, siapa yang tengok cerita movie tu dia tahu lah kita dekat mana. Google. Ni kunci. Thank you bang, thank you. Boleh. Mantap. Boleh.
Okey geng, ni kat bilik nombor 2 pula Mantap bang. Pak, semua tempat kita pergi ada ni. Ha. Syah belum telur Katil. Sini nampak bawah ke? Sebab basuh tangan ni. Oh. Kaca. 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 Macam apa ni? Lawa ada sing. Memang lawa. Tempat dia memang lawa. Tunggu bilik sebelah. Masuk sebelah. Okey geng, kita tembus bilik sebelah geng. Mantap. Wush. Macam letup-letup. Macam ratau dia. Okey. Ui, dapat lagi ni. Okey. Lampu antik. Lampu pula kipas. Okey, kita dah keluar balik. Ni tempat apa? Keras pula tu. Macam Razer ke? Razer. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni bilik lagi satu. Ni kira macam master bedroom kan? Dalam masa kita kasih tak nak bercakap mantap kan. Dah cakap bang. Bang apa tu putih tegak dekat mana bang putih tegak? Yang sebenarnya antik ke? Bilik tu. Pakai tentik. Ush. Ni kira macam master bedroom. Kat luar tadi. Tak sure lah bang. Lawa dinding apa itu. Ini memang lawa kak. Kunci. Kita masih ikut belakang. Dia ikut depan. Depan ni ada ni ke? Kayu jati ke tu? Rasa macam kayu jati ni. Tak ada lah, tu jadi meropot. Ni tadi nampak dia cahaya lampu. Okay, dekat sini tadi kita nampak macam ada cahaya-cahaya lampu menyuluh belah sini. Tak tahu siapa dia. Tak tahu apa yang menyuluh. Pasal hidup tadi. Nampak kubur. Okay, nampak tu tak geng? Tu kubur. Kita nak tinjau kawasan ni je. Jalan pun ada. Ijal mana? Ijal ada. Ni Ijal. Aku tak percaya tadi kat sini siapa ni yang suluh ni. Kan bawah. Hutan ni. Siapa yang ni suluh? Adi hati-hati. Kau rasa boleh ada orang kat sini? Tahu lah. Ni kebun. Tapi kebun kelapa sawit siapa nak masuk malam? Itulah. Bukan kebun durian. Kalau kebun durian, orang masuk malam. Salah daripada pokok ni. Ni tadi aku nampak yang suluh ni. Dari sini. Lampu terang daripada sini. Yang sana Adi, kaki kau baik semua. Jadi, tunggu. Tak dah. Ni nak masuk dari sini tak? Di belakang. Boleh tambah belakang. Boleh? Tu, nampak? Sebab kita masuk mana? Tak kita masuk kat pintu. Kita masuk belah sana kan. Boleh masuk ikut dapur.
Asyik sembunyi saja Ijai. Ijai memang dia orang belakang tak habis. Masuk, jap aku nak pergi tengok pintu-pintu sini jap, boleh buka tak? Kebun tebu, mana ada kebun tebu sini bos? Kalau kau nak ni, turun tepi ni tangga. Ni. Nak turun ke? Nak turun? Ha. Tak apa, boleh. Saya dukung dia. Tak apa. Jalan je, abang jalan. Jangan ni. Jalan. Go. Gerak. Tinggi lah. Tak. Ni ada busuk ni. Tak tinggi ni. Ni rendah. Bahaya kan salah pijak kan, pijak busuk je satu hal. Mana? Jom, aku ikut bawah. Okey, Adi pergi bawah. Turun ikut situ je lah. Aman. Dia tackle kita lagi. Terima kasih guys, view pecah guys. Terima kasih. Pelan-pelan Pecah. Okey. Takut lah. Dah berjalan baru naik view lah. Mantap. Guys, korang kalau nampak, kalau kita orang terlepas pandang, korang suruh kita orang stop. Pusing balik kamera arah mana yang korang nak tengok tu. Okey, ni view tempat duduk kita orang tadi Ini dari tempat duduk kita orang Jadi tadi. kita duduk situ guys. Kita orang tadi duduk sini Sajalah boleh tahu, kita dah sampai, kau tak sampai lagi. Jalan. Jangan pijak ni busuk. Terima kasih bang. Apa dia tadi macam ya ada mengintai kita di sini. Air. Takut. Kalau takut jangan ikut. Nak ikut jangan takut. Boleh. Okey, macam ni bang. Tempat ni diorang buat syuting kira malam yang saya tulis ni lah, cerita Malam Terlarang ni. Cerita Malam Terlarang ni. Lepas tu adalah dalam 2-3 artis yang tu diorang kena kacau lah, itu je. Cuma vibe dia 90s punya building tau bang. Sorry, 80s punya building. 1980 punya building. Goyang ni. Ha? Goyang. Goyang. Pergi dah guys. Ni tadi kan. Buka dulu sini. Tak boleh. Kunci je. Kedai jam. Jam tengah ni dah sangkut. Okey, baik, terima kasih. Kosong. Kosong. Pusing. Sorry. Ya. Okey, mana yang ada tak screen dulu geng. Kunci. Ni dapur tak? Solek lah. Mangga baru. Boleh nampak Boleh nampak tak? Mangga kunci je atas.
Kau ada cakap apa-apa ke? Kau ada cakap apa-apa ke? Tak ada. Tak ada? Aku dengar tadi orang cakap. Tak ada. Saya diam je. Macam tak ada apa je. Aku dengar tadi. Bukan kau cakap? Tak ada? Saya diam tadi. Saya tengok video. Video dah 26K. Gambar sikit 26K. Okay geng, betul macam dia orang cakap. Ada Oh, hey. Okey bang. Ha. Okey. Oh, patut tadi suluh ni. Okey bang, sorry bang. Kamera turun. Kamera turun. Tutup lah.